Assalamualaikum, nama saya Nur Adira Safia binti Hashim daripada kumpulan 1. Kami ingin menerangkan bagaimana proses kami dalam menghasilkan game iaitu kedai runcit craft The Village Math Hero menggunakan aplikasi ataupun website di AstroKit. AstroKit ni boleh hasilkan game dengan menggunakan prompt AI sahaja. Pada mulanya saya generate prompt berdasarkan game canvas di ChatGPT. Sebelum kami dapat hasilkan game yang baik, ini adalah prompt-prompt yang kami gunakan untuk menghasilkan game. Pertama sekali saya paste balik prompt daripada ChatGPT bersama gambar dan juga game canvas. Tapi disebabkan percubaan pertama saya tidak berjaya, jadi saya cuba generate semula di ChatGPT dengan prompt yang lebih detail. Game ini memerlukan kriteria yang sesuai untuk autism friendly. Seterusnya saya cuba generate semula prompt yang lebih detail dengan adanya kriteria seperti berikut. Seperti dalam video di atas, ada bahagian home, mode dan juga code untuk kita setting secara manually. Dan inilah hasil generated untuk second attempt saya. Terdapat banyak kekurangan untuk second attempt ini, jadi kami perlu perbaiki dengan generate semula prompt yang berbeza. Antara kekurangannya ialah calculator tiada symbol point dan tiada storyline sebelum permulaan game. Terdapat beberapa perubahan iaitu mempunyai storyline sebelum permulaan game dan juga penambahan symbol point di dalam calculator. Kemudian saya generate semula untuk perbaiki size calculator dan juga mempunyai minimize button untuk calculator. Seterusnya saya akan remove dua karakter berlebihan di dalam background. Seterusnya saya generate semula untuk besarkan karakter iaitu Aiman dan juga pelanggan. Beberapa cubaan telah dilakukan. Jadi untuk selaraskan semua pelanggan untuk menghadap Aiman, saya menggunakan media dan select setiap pelanggan dan prompt semula. Seterusnya saya perbaiki kedudukan happiness star. Jadi saya perbaiki dan edit menggunakan kod secara manual. Seterusnya saya cuba prompt untuk tambah background dalam level 2 screen. Dalam proses saya untuk generate game, terdapat cabaran yang saya hadapi iaitu error. Saya cuba semula untuk generate prompt bahagian level 2 screen untuk penambahan background. Setelah perbincangan bersama teammate saya iaitu Syafiq, saya cuba generate prompt untuk pertukaran order list untuk level 2. Saya berjaya untuk buat pertukaran order list kepada barang peralatan dapur. Kami juga dapat beberapa feedback daripada expert untuk penambahan cara permainan. Lepas itu, saya juga cuba untuk menambah RM di dalam calculator display. Selain itu, saya juga mendapat feedback untuk membuang kuantiti di dalam order list. Ini dapat mencapai kriteria untuk pemain autism. Saya juga berusaha untuk prompt dalam penambahan background di level 2 screen. Tetapi perubahan hanya berlaku di pencapaian level 1. Untuk tidak membuang masa, saya cuba generate prompt pada bahagian lain seperti mengurangkan order list di level 2 untuk mencapai dan memudahkan kepada pemain kanak-kanak autism. Seterusnya, jika pemain menghantar jawapan yang salah, akan keluar perkataan cuba lagi dan terdapat gambar ikon atuk yang tidak tepat. Jadi saya cuba perbaiki prompt di bahagian ini untuk mendapat ikon gambar penuh muka atuk. Selepas itu, saya cuba prompt semula untuk upgrade level 2 background. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minit-minit awal ini, fokus utama kami adalah untuk menetapkan antara muka pengguna ataupun UI khususnya bagi skrin utama. Kami juga melakukan proses perpijat ataupun debugging untuk UI khususnya. Terdapat isu di mana butang play muncul secara berulang di skrin yang salah. Dengan satu arahan yang mudah dan jelas, sistem ini membuang butang tersebut pada setiap skrin permainan dan memastikan bahawa hanya kekal pada skrin utama. Sekian, terima kasih.